Islam ni sebenarnya tak ada Islam PAH ke, Islam amanah, Islam UMNO, Islam PKI, tak ada. Tak ada Islam Syiah, Islam Mu'tazilah, Islam mazhab, Islam Imam Syafi'i, tak ada. Yang adanya hak lain-lain tu mazhab. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Syiah, mazhab Mu'tazilah, Khawarij. Itu bukan Islam, itu pandangan, aliran dia panggil, mazhab dia panggil, aliran, mazhab, apa dia, pahaman ataupun fikrah. Islam saja daripada Allah dan Rasul. Islam ini daripada Allah dan Rasul yang dia ambil daripada Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, ijma', qiyas. Adapun parti-parti yang bawa Islam, jamaah-jamaah yang bawa Islam, mazhab-mazhab yang bawa Islam, kadang-kadang melihat kepada fikrah mereka, mazhab mereka, pandangan mereka, aliran mereka, pahaman mereka. Itu sebab tu kita Islam sama. Kita dengan orang UMNO, dengan PAH, dengan amanah, dengan PKI, Islam sama. Parti je lainnya. Tapi oleh kerana ta'assub tu, hulu tu, menyebabkan kita salah faham. Kita berbeza tu ialah mazhab, berbeza aliran, berbeza fikrah, berbeza parti. Islam sama. Islam sama. Manusia pula adalah manusia. Orang Islam, orang Islam. Orang Islam ni ada salah silap. Kalau awak kata orang UMNO ada silap, orang PAH pun ada silap juga. Orang PKI pun ada silap, orang amanah ada silap, orang Bersatu ada silap, orang Tabaga ada silap, orang dalam mazhab Syafi'i pun ada silap. Semua orang ada silap. Orang Arab, orang Melayu, orang putih, orang Cina. Tak ada suci, tak ada maksum. Tak ada yang maksum. Sebab tu kita kena sedar, kena rendah diri, kena banyak bertaubat, banyak berlapang dada, banyak muhasabah diri, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak bertaubat, berlapang dada. Jangan cerca orang, jangan hina orang, jangan lekeh melihat ibadat orang lain, jangan lekeh. Tengok Islam orang lain, jangan lekeh. Jangan lekeh. Kalau salah, kau salah. Lekeh jangan, perlekeh jangan. Kalau orang ada salah, perbetul lah, molek, kritiklah dengan molek, nasihatlah dengan molek. Maknanya jangan main hukum, jangan main beci, jangan main dendam. Kalau nak kata kerana orang lain salah, kita pun ada salah. Semua kita ada salah. Orang Arab ada salah, orang PAH ada salah, orang UMNO ada salah, orang Tabaga ada salah, orang jadi Perdana Menteri, orang jadi Ulil Amri, orang jadi Agung, raja-raja, menteri-menteri. Semua orang ada salah silap. Kadang-kadang salah kita lebih besar pada orang lain. Jadi sebab tu jangan pelekeh orang. Jangan pelekeh Islam orang lain, parti orang lain. Jangan pelekeh pandangan orang lain, ibadah orang lain. Dah kalau salah Ustaz, lock lah. Jangan lock, betul lah, pelekeh jangan. Nasihatlah, kritiklah dengan baik, dengan hujah, dengan dalil, dengan akhlak, dengan sopan, dengan ukhuwah Islamiyah. Dah tak boleh pelekeh tu, hina tu. Tengok Islam orang lain, tengok ibadah orang lain, tengok cara orang lain, tengok orang lain, kita pelekeh. Jangan. Dah dia salah lah. Bertaubatlah, tegurlah, nasihatlah. Siapa tak ada salah? Betul. Dah tak boleh pelekeh. Pelekeh tak boleh. Pelekeh tak boleh, hina tak boleh, cerca tak boleh. Walaupun atas nama salah. Memanglah orang pelekeh ni sebab salah lah kadang-kadang. Sebab kelemahan. Kalau betul tu tak pelekeh. Kadang-kadang orang pelekeh tu kerana salah. Tapi salah bukan untuk dipelekeh, untuk dihina. Salah untuk diperbetulkan, didakwakan, dinasihatkan. Ajar orang berbuat baik, ajar bertaubat. Kalau tidak, bila nak aman, bila nak berhenti balah. Orang pelekeh dulu Sina Osman, macam-macam orang kata, peting diri, peting keluarga, bagi tak betul, akhir bunuh.
Sayyidina Osman. Hak bunuh Sayyidina Osman bukan orang kafir, orang Islam. Orang Islam, orang berjuang Islam bunuh Sayyidina Osman. Hak bunuh Sayyidina Ali, orang berjuang Islam. Bukan orang kafir, bukan orang Islam biasa. Orang Islam hak kuatlah semangat bunuh Sayyidina Ali. Ya pelekeh Sayyidina Ali, ya kafir Sayyidina Ali. Barang-barang ni kita nak betul balik. Perjuangan dakwah, perjuangan Islam. Quran, hadis dasar. Quran dasar, Quran hadis, ijma' qiyas. Dah kalau kita pelekeh orang, kita kafir orang, nak buat benda dasar Quran hadis, ijma' qiyas. Nak buat apa dasar Quran hadis, ijma' qiyas kalau kita pelekeh orang hidup kita. Dalam perjuangan Islam kita hina orang. Kita bodoh ke orang, kita kata uduh-uduh ke orang.